guys, hari ni aku jalan-jalan dekat zoo. Aja keluar pergi cari angin. Kereta pula aku parking dekat seberang jalan. Lepas tu kena lalu dekat bawah terowong ni untuk melalui jalan raya yang dekat atas tu. So bila kita melintas selalu dekat terowong bawah ni, nampak barulah nampak selamat sikit kan. Lepas tu bila kita dah melintas dekat seberang, bolehlah sampai dekat zoo. So kita jalan-jalan lagi sampailah kita cari pintu utama dia. Pintu utama dia ni tu tempat masuk untuk tunjuk tiket dululah. Okey, jom kita cari tiket dulu. Dekat sini murah sangat. Untuk OKU memang percuma. Untuk warga emas memang banyak diskaun dia. Dekat sini tempat ambil gambar. Selesai korang boleh jumpa dengan dia orang punya pekerja ni untuk dapatkan gam ni. Lepak-lepak tengok binatang. Tiket dia pun tak mahal sangat. Kira berbaloi lah dengan apa yang kita dapatkan. Tempat dia luas sangat, bersih, kemas. Yang bestnya banyak sangat pokok-pokok. Redup je bila jalan-jalan dekat situ. Dan juga tak rasa panas langsung walaupun tengah hari. Yang ini kita boleh naik tren juga untuk jalan-jalan dekat dalam ni. Okey, slow-slow je pusing satu zoo. Best juga layan view dari atas tren. Binatang pun banyak. Okey, dari yang biasa sampailah keras sikit. Tapi paling aku suka suasana dia tenang. Tak bising, tak berserabut. Banyak spot untuk rehat. Bangku sana sini banyak gila tempat duduk. So boleh chill. Lepas pusing satu zoo, aku singgah dekat food court je. Memang makanan pun okey, harga pun standard. Okey, hot dog dengan I guess dia boleh lah cheap day lah katakan. Overall memang puas hati datang sini. Kalau kau tengok binatang, korang boleh datang kat sini dengan korang punya family. Okey, ataupun datang seorang-seorang pun boleh. Sebab bila kita naik tren ramai-ramai kan, tak adalah seorang-seorang pun. Okey, jom enjoy. Jangan lupa like, komen dan share. Kalau korang pernah datang dekat sini, apa yang menarik masa tu cuba share. Bye bye, jumpa lagi dekat next vlog.